Korang tahu tak, tripod ni ada 4 kaki tau dan bukaan dia sangat besar. So memang sangat stabil. Tengok ni S30 daripada brand TNW. Build quality dia memang sangat solid. Untuk buka kaki dia, just tekan je button bawah dia ni dah boleh terus buka. Panjang tripod ni boleh pergi sampai 180 cm, memang panjang. So kalau korang yang jenis suka ambil video atau gambar wide angle tu, memang sangat sesuai dengan tripod ni. Dia siap ada handle untuk korang rotate dia 360 darjah. So senang untuk korang nak ubah posisi phone korang. Dan kat handle dia ni dia ada built-in remote juga. Dan remote ni korang boleh tanggalkan dia untuk korang tangkap gambar jarak jauh. Untuk phone holder ni pula korang boleh guna juga untuk rekod top shot macam ni. Sebab dia punya handle ni panjang. Dan tambah best kat tepi dia ni korang boleh attachkan lampu juga tau. Kalau korang ambil yang set sekali dengan lampu. Dan kalau korang nak attachkan kamera, korang boleh screwkan je kamera korang kat skru tengah dia ni. Dia ada bagi sekali juga dengan bag untuk korang simpan tripod ni. So bagi abang sangat best pakai tripod ni. Harga pun sangat mampu milik. So kalau korang nak, korang boleh tekan kat bawah tu.